Okey. Astakbarta. Adakah? Astakbarta apa dah? Adakah engkau sombong? Allah tanya. Allah dah tahu tak Iblis tak sujud tu sebab sombong? Tahu dah. Tapi Allah tanya lagi, sebab apa? Nak tengok Iblis ni mengaku tak? Ataupun atau kunta. Kunta kunti, ha? Apa makna kunta? Adalah engkau. Kalau adalah aku? Kunti. Adalah aku? Kuntu. Adalah engkau perempuan? Kunti. Adalah aku daripada orang-orang yang zalim. Doa apa tu? Nabi Yunus. Okey. Ataupun kunta adalah engkau minal alin, dari alin apa dah? Ulun, daripada orang yang tinggi. Apa maksud ayat ni? Allah tanya Iblis, kenapa kamu enggan sujud pada Adam? Adakah sebab kamu ni sombong masa kamu enggan sujud tu? Ataupun kamu daripada orang yang memang orang ada kedudukan, orang pangkat yang tak patut diperintah untuk sujud? Yang mana satu ni? Sebenarnya kalau jawab, Iblis agak-agak lah Iblis jawab apa? Dia nak jawab apa? Dia terperangkap. Soalan ni merangkap. Kalau dia kata aku sombong, habislah. Kalau dia kata aku orang yang tinggi, tak betul. Sebab apa? Lepas ni dia akan mengaku. Dia kata, aku, siapa cipta aku? Kalau kita ni, engkau cipta aku. Mana engkau ni orang? Biasa-biasa je engkau makhluk. Jadi, kalau engkau bukan orang yang tinggi, ada kedudukan, maka confirm engkau orang sombong. Jadi siapa-siapa yang enggan tunduk pada apa saja perintah Allah, dia ada sifat iblis, iaitu sombong. Tak nak tadabbur Al-Quran, sombong tak? Tak nak ikut perintah Allah, tak nak ikut sunnah Nabi, sombong tak? Sombong. Batarul haq. Okey, boleh